Jawab soalan saya dapat hadiah misteri. Soalan senang. Ini makcik beli baju raya berapa ringgit? Makcik beli baju raya tahun ni. Tapi tahun ni makcik cakap makcik tak akan beraya sebab mak makcik baru meninggal. Tapi makcik kesian dengan anak-anak. Makcik terpaksa lah kejamkan mata untuk beraya dengan mereka. Sebab mak makcik baru meninggal, baru masuk 2 bulan nak. Mak makcik meninggal sebab sakit ke? Kanser hati tak rawat. Doakan makcik, anak makcik, suami makcik. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah arwah dekat tempat yang baik. Macam jangan sedih makcik. Mak makcik sedih nak. Makcik kata terharu sebab apa ada temu ramah dengan makcik. Dapatlah makcik doakan perasaan. Ramai yang sayang makcik. Saya pun. Mana makcik? Kakak pun janganlah nangis. Makcik nangis tapi makcik happy kak. Makcik doakan kakak dengan tim kakak semua sihat. Allah, amin. You duduk mana? Makcik berasal daripada Johor Bahru dekat Masai. Masai, kota Masai? Ya. Saya ada kawan kat situ. Makcik kerja kat sini hari-hari? 2 minggu nak raya makcik datang lah sebab makcik minta bantuan daripada mereka kan. Alhamdulillah. Masih kuat. Umur makcik berapa? 62. 60. Sebulan yang lepas hari jadi makcik. Masya Allah. Happy birthday makcik. Makcik rasa sedih tau. Makcik doa banyak. Okay, hari ni saya nak bagi hadiah kat makcik. Okay, ni untuk gembirakan hati makcik lah. Bentuk dia bentuk apa? Ni kotak kan tapi bentuk apa? Bentuk ketupat. Pandai si makcik. Tengok. Macam mana bentuk ketupat? Okay, makcik pegang. Tunjuk kamera. Kita belanja makcik tengok kat dalam ada apa. Ada kopi. Mana Zul kopi tak? Telur rasa. Okay, kali ni makcik dapat rasa. Oh, ni? Ya, Zul. Yes, anak makcik paling suka. Boleh bawa balik rumah. Masya Allah. Wah. Kat ucapan 4 kopi, makcik boleh baca kat rumah. Bagi anak-anak minum kan. Dalam ni ada lampu raya sekali makcik. Apa lah ni? Boleh letak kat dalam. Lepas tu nanti makcik dia nampak lila-lila lah kalau makcik ganti kat rumah. Anak makcik suka. Alhamdulillah. Mana-mana dia berhenti. Okey. Allah Akbar. Tak jaga dia. Tak. Hati saya macam matching dengan makcik. Kalau makcik sedih, saya sedih juga. I love you. Makcik doakan saya murah rezeki ya. Ya Allah. Makcik jaga diri. Okey. Semoga Allah memberkati makcik selalu. Amin. Makcik jaga diri tau. Ya. InsyaAllah.